Selamat datang ke negeri Terengganu. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu mengalu-alukan kehadiran panel penilai anugerah pengurusan projek pembinaan terbaik, A3PT, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Marilah bersama-sama menyusuri perjalanan sebuah projek yang mencerminkan komitmen Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu dalam menyampaikan pembangunan yang berkualiti, berdaya tahan dan memberi manfaat kepada rakyat. Di Bumi Terengganu, perjalanan penilaian membawa panel ke Kemasik, sebuah kawasan di daerah Kemaman yang menjadi lokasi pelaksanaan projek strategik Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu. Projek rancangan Tempatan Banjir Kemasik telah siap sepenuhnya pada 30 Jun 2025. Rancangan Tempatan Banjir Kemasik Daerah Kemaman, Terengganu. Antara skop projek utama RTB Kemasik: Flood Gate, benteng utama kawalan air, lindungi kawasan dari banjir besar. Main Road Bridge, sambung laluan, lancarkan trafik, selamat ketika banjir. Check Dam, tahan kelodak, lindungi sungai, pelihara ekosistem. Tidal Control Gate A, kawal pasang surut, halang air laut masuk, lindungi tanaman dan sumber air tawar di kawasan hilir. Dan inilah Tidal Control Gate B, fungsinya sama seperti TCGA, namun ditempatkan di lokasi strategik berbeza bagi memperkukuh kawalan pasang surut. Gabungan kedua-dua pintu ini memastikan kawalan air pasang lebih efektif, melindungi pertanian, penempatan, dan ekosistem sungai daripada intrusi air laut. Projek-projek ini adalah bukti nyata komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan, Petra, dalam menyokong pembangunan negeri serta memperkukuh daya tahan infrastruktur tempatan. Setiap inisiatif dirancang secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan pendekatan kejuruteraan yang mampan, cekap, dan berimpak tinggi. Matlamatnya jelas, memastikan kesejahteraan rakyat, melindungi alam sekitar, serta menjamin kemajuan negara yang seimbang dan berdaya tahan untuk generasi akan datang. Terima kasih.